Pekerja binaan warga Myanmar yang maut dalam kebakaran memusnahkan bangunan 2 tingkat bekas pawagam Odeon di Jalan Pining di Georgetown malam 30 Mei dikenal pasti sebagai Muhammad Boshi Sabiullah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, Muhammad Syauqi Hamzah berkata, bangsa berusia 50-an ditemui semasa operasi memadam kebakaran di bangunan bersejarah yang kini beroperasi sebagai sebuah pusat hiburan. Syauqi berkata mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebelum ini dilaporkan seorang individu maut dalam kebakaran yang tercetus di bangunan bekas pawagam Odeon berkenaan. Ketika kejadian, bangunan tersebut sedang ditutup bagi menjalankan kerja-kerja pengubah suaian. Beliau berkata kebakaran tersebut melibatkan sebuah premis hiburan kekal 2 tingkat dengan anggaran 70% musnah di jilat api.